dan selamat pagi. Salam satu Malaysia, salam satu Madani dan Perak Excellent. Kembali lagi kita ke dalam Sembang Santai Aja Benar ya. Hari ini saya membawa guest yang sangat menarik untuk anda semua, di mana saya telah invite kawan ni daripada trade. Beliau sangat famous ya, dia trade sebab beliau telah kongsikan pelbagai cerita-cerita yang menarik untuk kita dengar bersama-sama. So saya invite podcast ni, mari kita kenalkan dia. Mulakan, nama anda siapa? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aidil Hakim bin Sapian. Saya berumur 20 tahun dan berasal dari Kuala Lumpur. Oh, dadak Kuala Lumpur lah ni ya? Yeah. Kuala Lumpur tu kat mana sebenarnya tu? Dekat Ampang. Ampang, Yeah. dadak Ampang. Okey. Seperti yang ini kita sembang biasa je lah ya. Boleh. Kita pula lebih kurang umur kan. Sebaya Kita sebaya juga. Okay. Saya aku nak tanya lah kan. Boleh. Berdasarkan cerita-cerita yang kau dah kongsikan dekat trade, menarik dan juga menarik perhatian aku punya viewer di luar sana, sehingga dia orang request untuk panggil kau dalam podcast ni. So kau rasa boleh ke kongsikan cerita-cerita lain ke apa ke Yang tak pernah cerita lagi dekat mana-mana? Yang tak pernah diceritakan lagi, boleh juga tu. Ada kot, tapi aku tak tahulah kisah ni seram ke tak bagi viewer kat luar sana. Kau sekali ke kan? Okay, cerita ni nak dengar? Boleh start? Boleh. Kita boleh mulakan cerita pertama. Okey kan, kita akan dengar cerita yang pertama daripada Aidil ni. Okey, mari. Kisah ni berlaku semasa saya belajar diploma di satu institusi pendidikan ni di Perak. Masa tu saya masih semester berapa lah time tu? Dua? Semester 2 ke 3 macam tu lah. Masa tu semua ada cuti. Ada satu cuti pendek ni, aku tak ingat cuti apa. Lepas tu macam biasalah semua student balik Tapi aku rasa macam tak nak balik sebab banyak kerja masa tu. So aku rasa aku nak siapkan kerja dekat asrama lah. Masa tu masa SEM 2 asrama lagi. Asrama duduk dalam lagi. Lepas tu masa tu pukul dalam 1 ke 2 pagi macam tu, aku tengah siap-siapkan kerja. Lepas tu aku nak pergi tandas, rasa nak kencing lah. Tiba-tiba pula time tu kan. Dia memang macam ni, macam tengah malam mesti nak pergi tandas. Itu lah, tak tahulah kenapa. Kacau. Lepas tu aku macam pergilah tandas kan. Masa tak ada fikir apa, tak ada seram kan. Lepas tu kita pun pergilah tandas. Lepas tu masa tengah membuang hajat tu, hajat, seingat aku waktu tu floor tu kosong memang lah. tak ada orang. Sebab orang balik lah, tak ada orang. Bilik so, memang aku seorang lah. Bilik pun kosong. So aku pergilah tandas. Okay, masa tu tengah membuang hajat. Okay, lepas tu aku dengar dekat kubikel sebelah aku macam ada orang macam ada bunyi air, bunyi flush. Macam ada orang dalam tu so juga. So aku assume mungkin orang student dari aras lain ke kan. So aku buat tak tahu. Okay, dah settle semua, aku pun keluar. Aku tengoklah kubikel sebelah, tak ada orang. Tiba-tiba tak ada orang. Padahal baru aku dengar tadi macam ada orang. Lepas tu aku pun basuh tangan apa semua. Lepas tu aku pun keluar. Masa aku nak keluar tu, aku dengar ada orang panggil nama aku. Dia panggil lah. Macam ada satu bisikan lah. Bisikan tu macam Macam sikit. Dia suara dia tu boleh meremangkan bulu lah. Betul, aku macam siapa pula ni kan. Aku rasa semua yang aku kenal semua dah balik kan. So macam aku buat tak endah lagi. Aku pun jalan. Aku dengar lagi. Time tu tak fikir apa lah. Masih positif masih lah. Apa orang panggil? Husnuzan orang positif kata. Masih fikir tak nak takut lah. Macam biasa lah ni. Duduk seorang kan. Macam biasa lagi. Lepas tu aku pandang lah belakang. Okay, masih tak ada orang lagi. So aku pun jalan sampai ke bilik aku. Masa aku sampai depan pintu bilik aku, anak mata aku ni terpandang ke belah kiri dekat toilet tadi. Sebab toilet tu belah kiri.
Aku pandang dekat situ, tiba-tiba ada. Okey Dil. Kita simpan sekejap Dil. Kita simpan sekejap. Okey, boleh. Simpan sekejap. Okey. Kita kembali selepas ini Okey. untuk kita dengar kembali apa yang terjadi sebenarnya. Kembali selepas ini. Experts examine every part, feel every detail, taste every flavor. Bold coffee by experts for experts. Masters go for Nescafe Gold. Kembali lagi kita bersama untuk kita dengar apa yang berlaku tadi. Apa yang tadi macam Aidil nak cakap tadi tapi aku potong pula. Apa aku saja nak kena dengan korang. Okey, kita kembali lagi pada tadi. Okey Dil. Kau tadi kita sembang pasal kau pandang tiba-tiba pandang tandas tu balik kan. Kau tengah pandang pam aku potong. Itu surprise sebenarnya tapi itu sajalah view kan. Nanti dia marah aku pula. Okey, kau sambung balik apa yang berlaku. Kita sampai mana tadi? Sampai Kau pandang balik tandas yang bunyi-bunyi tu. Okey, aku pandang kat situ. Aku nak buka pintu bilik ni. Tapi anak mata aku terpandang dekat toilet tadi. Dan aku nampak ada satu susuk badan yang tak besar. tak, dia berbungkus dan berwarna putih. ini, Sedang berada di depan toilet tersebut. Ini orang kata ini musuh utama Malaysia lah. Ni antara aku top rasa, 3 lah, top 3 hantu Aku paling rasa takut kat Malaysia. antara hantu paling seram dia lah. Menang kat dia. Biasanya berbungkus ni memang tak boleh buat apa lah. Aku pun dah macam, aku tak sure pandangan aku tu betul ke tak sebab aku nampak anak mata kan. So aku nak memastikan lagi. Aku terpandang straight ke arah dia. Dan kita orang eye contact ke. Nampak muka cantik nampak lah. Dia tinggi rendah? Tinggi besar? Tinggi besar. Tinggi. Adalah tinggi-tinggi pintu. Lepas tu kau lari lah. Kau cabut lah. Aku tak lari lagi. Kau tak lari lagi? Kau memang steady. Aku macam mana orang panggil, macam shock lah. Macam shock sebab Kau terkejut lah. Tu kau buat apa lepas tu? Lepas tu aku pun macam nak tahu rupa dia macam mana. Nak tahu rupa dia? Nak describe ke? Boleh kita describe macam mana rupa bentuk dia. Muka dia memang tak rupa muka lah orang kata. Memang hidung hitam semua lah. Muka hitam betul. Hitam betul. Kain putih semua kotor. Mata dia merah. Mata sebelah bawah, sebelah kanan, atas lah. Ke lain? Mata sengit-sengit ke mata masih mata lah? Aku tak nampak sangat sebab time tu gelap kan. Gelap. So macam aku nampak hitam je muka dia. Hitam ni common lah Ramai kat memang. hitam ni. Okay, lepas tu personal sangat dah. Okay, lepas tu aku pun aku nak kabut tu, aku nak buka pintu. Tiba-tiba pintu tu kunci. Ini macam drama sinetron. Dia macam dah tengok mula pintu daripada tu kunci tiba-tiba. Betul-betul macam dalam movie. Aku macam pintu tak boleh buka kan. Aku dah shock gila kan. Lepas aku pandang balik tempat tu, dia makin dekat Dia makin dekat. Dia berminat lah. Yes. Dia berminat. Dia bukan hilang. Biasa dalam movie pandang balik hilang. Ini betul. kali kedua pandang dia dah dekat. Dia rapat satu kali memang pandang. Dia macam tiba-tiba sekelip mata dia ada dekat. Betul-betul dekat lah. Adalah dalam 5 meter macam tu lah. Dekat dia. Dekat. Bau kuat bau. Ke bau tu? Dia ada bau something yang macam bau busuk hanyir-hanyir macam tu lah. Ikan lah, bau ikan. Bau ikan lah, macam bau tanah yang basah lah macam tu. Ada bau tanah basah? Bau lembab-lembab lah macam tu. Boleh dibau lepas ni. Bau tanah basah tu kan. Lepas tu time ni lah baru aku lari. Time pintu dah boleh buka. Pintu dah boleh tak buka. Boleh buka. Tak boleh buka. Lepas aku dah tak tahu nak buat apa. Aku lari lah. Kau lari je lah. Kau lari dalam tandas lah. Tak, aku lari turun. Turun. Aku lari turun. Aku pergi duduk dekat kafe. Betul lah. Kau duduk kafe ada orang? Kafe ada orang? Kafe untungnya time tu kafe masih buka lagi lah. Ada lagi makcik-makcik yang menjaga kat situ. Ada orang lah. Ada orang lah, ada orang. Kau sure lah itu orang? Sure lah. Sure sebab memang memang nampak orang. Nampak orang. Nampak orang lah. Kau tahu jelmaan ke bukan? Itu Allah alam lah. Aku pun tak tahu. Tapi tak ada apa-apa berlaku lah lepas tu. Okay. Itu je. Nampaknya itu je cerita ya ada ya. Itu je yang macam aku tak pernah cerita lagi dekat mana-mana.
agak boleh dikatakan menarik lah cerita ni. Okay guys, ini adalah salah satu cerita yang dikongsikan oleh brother kita Adi Hakimi. So siapa yang nak cerita dia lebih menarik lebih ni, boleh komen part 2 ya, boleh komen part 2. So kembali lagi kita ke rancangan Sembang Santai PO Aja Benar. Okay, ucapkan selamat tinggal kepada viewer kita. Okay, selamat. Terima kasih kerana mendengar podcast ni. Dan terima kasih juga kepada Hafizi kerana menjemput saya sebagai guest. Sama-sama. Untuk menceritakan kisah seram saya. Dan kalau harapnya cerita ni dapat menarik minat semua untuk request lagi untuk saya ceritakan lebih lagi kisah-kisah seram saya. Dan pelajaran lah supaya pintu jangan kunci, buka besar-besar. Pukul 1, 2 jangan kunci. Saya ingat aku tak kunci. Tapi tiba aku nak buka tu tak boleh. Pukul 1, 2 pagi jangan kencing. Tahan sampai pagi. Kalau nak rasa nak kencing tu ada lah tu benda. Jangan kencing, tahan sampai pagi. Kalau time tidur kencing tu biarlah, basuh je lah katil tu. Yang penting jangan kencing pukul 1, 2 pagi. Betul. Okay guys, terima kasih. Jumpa kepada next video. Terima kasih.